Penekanan terhadap disiplin, pemantauan dan komunikasi ibu bapa adalah binting utama dalam membentuk kepribadian serta nilai sosial anak-anak. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Datuk Seri Nancy Shukri berkata, ibu bapa perlu memperkukuh nilai kekeluargaan dengan komunikasi dua hala bersama anak-anak selain mengamalkan langkah mendisiplinkan mereka melalui pendekatan yang seimbang dan penuh kasih sayang. Datuk Seri Nancy berkata ibu bapa juga perlu mendekati anak-anak secara berterusan kerana kasih sayang dan perhatian dalam rumah tangga dapat mengurangkan kecenderungan remaja mencari perhatian di luar. Kanak-kanak sekarang ini mereka banyak terdedah dengan macam-macam gadget. Maka kadang-kadang ianya satu keadaan di mana agak sukar untuk dikawal. Jadi kita perlu monitor, memantau pergerakan mereka dan bercakap dengan mereka. Komunikasi yang penting. Sebab itu adalah lumrah semula jadi sebagai manusia. Datuk Seri Nancy berkata demikian selepas menghadiri sesi rakaman podcast bersama Bernama TV di Pekarangan Pusat Dagangan Dunia Kuala Lumpur yang turut dihadiri Ketua Pegawai Eksekutif Bernama Datin Paduka Nurul Afidah Kamaluddin. Beliau berkata pendedahan kanak-kanak dan remaja tanpa kawalan terhadap pelbagai bahan dalam talian menyebabkan sebahagian golongan itu menganggap perbuatan tidak bermoral sebagai perkara normal. Pada masa sama, Datuk Seri Nancy berkata kementerian telah menyediakan inisiatif Pusat Remaja Kefitin yang berperanan sebagai tempat selamat untuk pelajar selepas waktu sekolah bagi mengikuti aktiviti berfaedah seperti debat, program pembangunan diri dan keusahawanan. Semua agensi kerajaan persekutuan